Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita berada di Pantai Kelebang, Pantai Tambak Kelebang, Melaka. So hari ini 11 hari bulan 1 2026. So bermakna ini event pertama tahun 2026 yang saya join. Ya, sihat Alhamdulillah bang. Beres. Okay, so peralatan kita dah dipersiapkan tadi. So kita menunggu untuk horn permulaan dibunyikan oleh pihak penganjur. So peserta agak padu juga. Kalau tengok dekat belah belakang saya ni, kiri kanan memang padat lah. Tak tahu lah nampak ke tak dalam video ni. Okay, macam biasa guys, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surfcasting. Kita tengok ikan apa yang berjaya dinaikkan oleh para peserta ini. Okay guys, stay tune. So kita akan pakai batu sepanjang 1 jengkal lebih. Lepas tu perambut lebih kurang dalam 3 jengkal. Lepas tu kita ada satu tanduk kita panggil macam stopper lah untuk perambut dekat atas satu. Kita main 2 mata hari ni sebab keadaan dekat sini kebiasaan ikan makan atas bawah. So kita ikut je lah style orang sini. Ok gang, event akan berlangsung bila-bila masa sahaja daripada sekarang. So satu saya pakai umpan jangkau, satu pakai jangkau, satu pakai udang. Nah, ikan sini jauh ke dekat bang? Tak tentu Awi. Biasa abang main? Tak biasa, tak tentu. Kau ingat aku tarik ikan 8 kilo paling tepi tu. Terdagat je. Dia orang RM10 je aku tengok. Iya. Jangan lembik teleskopik tu je. Ni nak rezeki. 8 kilo lebih lah. Okey. Game sudah pun berlangsung guys. Laju arusnya. Ikan dah start makan. Oh, ikan duri. Ikan duri. Ikan duri sudah naik. Ya bang. Bawah. Bukan. Pusing. Oh. Tadi saya dah tu bawah. Okey. Ni tali siapa kan?
Alhamdulillah. Ni tali. Ah. Masuk dalam. Masuk dalam lah pula. Oh, tak boleh buka. Pucuk. Tu lepaskan tali bang. Keblukang. Tali dah boleh dah. Ada ikan ni. Sampai balik dah ni. Ngasul. Alhamdulillah. Yang pertama. Pagi. Ikan apa ni? Alamak. Aduh. Aduh, tak akal. Just strike. Ke pagi. Tadi dia berterak. Tadi yang sebelah tadi pagi. Tukar tak? Takut tukar. Bot tu. Ada tak jauh? Tukar tak? Oh, ikan gelama. Abang Jo dapat ikan gelama. Gila. Banyak main lah udang ni. Tepak pula. Tu lah. Terima kasih. Mana? Tu lah. Tebal pipi. Tebal pipi tak? Sekut.
Umpan apa? Pakai umpan apa? Umpan apa? Udang. Udang mantap lah. Campur sulam anu engkau. Ada. Boleh sauk. Sauk mana? Sauk. Kan dia itu. Sarang. Tutup begini. Lama. Itu angin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita senangnya makan gitu. Ada pita, aku nak cari angin itu. Ada pita. Jauh. Boleh mancing ah. Angin. Marshal. Nampak makan. Kita tak makan beria. Makanlah betul-betul. Menunggu saat-saat siren penamat ni. Alhamdulillah berjaya naikkan 3 ekor ikan, tapi yang kasar cuma 2. Lepas tu ada strike. Terpaksa diputuskan sebab lekat dekat karang, tak tahu lah ikan apa. So kita menunggu detik-detik penamat. Stay tune guys. Ikan di saat-saat terakhir ni. Itu kebenaran. Ingatkan ikan apa, ikan sirat rupanya. Bukan ikan sirat, belut. Masa pun dah nak tamat dah ni, 2 minit lagi. Okey geng.
Masa dah nak tamat. Ranking. Ya, boleh 2 je. 1 tak naik. Kalau tak 3 kan. Tapi sayang yang tadi kan. Ya, cing mati tu sama Ha? Cing mati sama. Ui, Ha, gitu. lama. Ha. 2 minit ni. Masih ada jadi. Tu lah. Asamat, sangkut. Okey. Okey geng, tamat sudah event hari ni. Okey, geng. Kita kemas barang kita dulu. Okey, geng. Okey geng, jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Okey geng, so kita dah sampai dekat kaunter urus dia. Ikan pertama berapa kilo bang? 3.985 Dori mayong. Nombor 2 ikan pari 2.5. Nombor 3 belukang. Belukang 1.475. Nombor 4 pun belukang 1.185. 5 pun belukang. Yang lain daun baru 9. Ikan daun baru banyak. Banyak betul ikan daun baru ni. Ikan sekot ada, tebal pipi ada, tanda pun ada. Memang ikan ni ikan lawa-lawa. Alhamdulillah saya pun ada lekat 2 ranking. Okay guys, so itu saja rakaman saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di event di Batu Pahat, Parit Jabbar. Okay guys, macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surf Casting. Okay guys.